saya Safira Mak Sani, Matrik 777-614, dan saya akan menerangkan tentang konsep zat zarai secara ringkas. Jadi, menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, zarai ini merupakan kata jamak kepada zari'ah, iaitu membawa maksud satu wasilah yang boleh menyampaikan kepada suatu. Jadinya, zat zarai pada sudut bahasa ialah membawa maksud jalan yang boleh menyampaikannya dengannya kepada suatu. Manakala daripada sudut istilah syarak pula, zat zarai ini didefinisikan sebagai penutup pintu-pintu atau jalan-jalan yang boleh membawa kepada perkara yang diharamkan. Zat zarai ini merupakan salah satu usul dalam mazhab Imam Maliki yang disebut dalam satu nazham yang membawa maksud menutup pintu-pintu dan jalan ke arah kerosakan yang dipegang oleh Imam Malik. Jadi terdapat beberapa ulama yang juga mendefinisikan zari'ah ni kepada perkara yang haram sahaja. Contohnya al-zari'ah dari sudut istilah syarak menggunakan wasilah yang halal ke arah perkara yang haram. Daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, zat zarai ini boleh juga diungkapkan dengan mencegahnya yang menjadikan cara kepada dilarang juga diharamkan. Sebagai contoh, zina itu haram, maka melihat aurat wanita juga haram kerana berkemungkinan membawa kepada zina. Menurut sumber daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga, mereka menyimpulkan bahawa Imam Malik tidak mencatatkan prinsip-prinsip asas yang menjadikan asas mazhab beliau, tetapi Imam Malik telah menunjukkan prinsip-prinsip yang digunakan ini dalam beberapa fatwa, persoalan-persoalan atau hadis-hadis yang muntasil, munqati'i dan juga mursal. Jadi dalam zat zarai ini, walaupun beliau tak menjelaskan dengan tepat tentang kaedah beliau, tapi konsep beliau boleh dirujuk kerana mengikut Imam Al-Qarafi. Yang paling sahih ialah mazhab Imam Maliki kerana menggunakan banyak dalil berbanding dengan mazhab lain. Jadi tujuan kajian tentang zat zarai ini dilakukan untuk melihat kepada hukum pemakaian dalam Islam yang berkait dengan konsep ini juga. Jadi menutup aurat merupakan salah satu kewajipan seluruh umat Islam, tak kiralah wanita ataupun lelaki, kerana setiap aurat merupakan satu ibadah dan juga aurat wanita harus ditutup bermula daripada keseluruhan anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Manakala aurat lelaki pula daripada pusat hingga lutut, dan ini menjadi satu tuntutan wajib kepada setiap umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Wahdah binti Muhammad Bakri dan matrik nombor 306776. Hari ini saya akan membincangkan pasal konsep al-zarai. So al-zarai ni terbahagi kepada dua, iaitu daripada istilah am dan juga istilah khas, dan beberapa pandangan para ulama. So kalau dari segi istilah am ni al-zarai menunjukkan kepada jalan yang membawa kepada sesuatu yang lain tanpa memandang keadaan jalan tersebut, ataupun perkara yang membawa kepada sesuatu yang harus ataupun dilarang. So kalau dari sudut istilah khas, jalan yang zahirnya harus dan dicapai dengannya kepada perbuatan yang terlarang. Okey, sekarang kita boleh tengok kepada pandangan Asy-Syatibi. Asy-Syatibi mengatakan bahawa al-zarai ini adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan yang mengandung kebaikan yang dapat membawa kepada suatu keburukan. Tapi menurut Ibnu Qayyum, al-zarai ni adalah jalan-jalan yang membawa kepada kebaikan adalah dituntut dan jalan yang membawa kepada keburukan adalah dilarang. So, yang terakhir menurut Ibnu Taimiyah, al-zarai adalah perbuatan yang asalnya adalah dibolehkan, tetapi ia menjadi perantaraan kepada sesuatu yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Zani binti Muhammad Ruzmi dan nama matrik saya 306747. Hari ini saya akan membentangkan tentang pemakaian dalam pemakaian zat al-zarai dalam mazhab. So, semua ulama yang mengkatai telah menggunakan konsep zat al-zarai dalam asas pembentukan Islam. Tapi pada dasarnya mereka menerima konsep ini sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum, walaupun ada setengah mazhab berbeza pendapat. So, perbezaan pendapat ini didapati pada tahap sejauh mana perbuatan menjadi laluan yang boleh membawa kepada kebaikan atau kerosakan. Konsep ini dapat dijelaskan apabila terdapat perkara-perkara yang jarang membawa keburukan diharuskan oleh para ulama kerana ia akan membawa
kebaikan lebih banyak kepada manusia berbanding kemudaratan. Contohnya, selagi mana seseorang itu tidak menjual anggur yang ditanamnya kepada pembuat arak, maka diharuskan baginya menanam anggur tersebut. Oleh itu, para ulama berpendapat menerima konsep Said Al-Zarai bagi perkara-perkara yang pasti mendatangkan keburukan berbanding kebaikan, serta terdapat juga segelintir ulama berbeza pendapat bagi penggunaan konsep ini dalam perkara berkemungkinan membawa keburukan. So, kita dapat penggunaan konsep Said Al-Zarai nyata digunakan oleh semua mazhab, sedangkan ada beberapa daripadanya tidak menyatakan secara jelas tentang pengamalan konsep ini. So, para ulama yang berpendapat Imam Malik dan Imam Ahmad banyak menggunakan konsep ini, manakala para ulama yang menggunakan ulama yang berpendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah tidak menggunakan Said Al-Zarai dalam hujahkan sumber hukum Islam, tetapi tidak menolaknya secara terangan. So, sebagai contoh, pembahasan sumber hukum seperti qiyas dan istihsan digunakan oleh Imam Abu Hanifah melalui pendekatan konsep Said Al-Zarai. So, dekat sini kita akan hujahkan tentang mazhab daripada pandangan mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad dahulu. So, mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik merupakan pendukung kuat dan menerima dengan syarat tentang konsep Said Al-Zarai. Okey, mazhab ini mewajahkan sekiranya sesuatu perbuatan berkemungkinan mendatangkan keburukan, maka ianya hendaklah ditegah. So, menurut mazhab Imam Malik, mencegah keburukan sama pentingnya seperti mendatangkan manfaat, kerana sangkaannya kemungkinan besar adalah mendatangkan kemudaratan. So, terdapat banyak perkara mubah which is harus yang menjurus kepada keburukan, maka ia diharamkan mengikut Imam Malik. So, sebagai contoh, hukum jual beli secara bertangguh dalam mazhab Imam Malik dia dianggap batal kerana berkonsepkan penerimaan Said Al-Zarai dalam golongan Imam Malik. So, hal ini dikaitkan dengan jual beli yang mengandungi unsur gharar, iaitu ketidaktentuan dari segi masa, harga dan pemilikan, serta melindungi daripada unsur riba yang tersembunyi kerana kenaikan harga ketika penangguhan. So, namun jika jual beli tersebut mempunyai tempoh masa dan harga yang jelas, maka jual beli tersebut sah, tetapi kebiasaannya dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad ni lebih berhati-hati dan kerap membatalkannya. Terima kasih. Seterusnya kita akan lihat pendapat daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. So, penggunaan konsep Said Al-Zarai dalam membahaskan sumber hukum Islam tidak digunakan oleh golongan ini kerana tetapi mereka tidak menolak sepenuhnya, kerana bagi mereka hal yang selagi mana diharuskan, maka ia tidak ditegah kerana terdapat beberapa kemungkinan yang membawa keburukan. So, perkataan kemungkinan tu bermaksud kadang-kadang terhasil dan kadang-kadang tidak, dan dianggap hanya satu sangkaan sahaja. So, menurut mazhab Imam Syafi'i, konsep Said Al-Zarai diterima dan sangat dititikberatkan ketika menggunakannya. Hal ini kerana Imam Syafi'i memfokuskan kepada dalil qat'i, which is dalil qat'i itu adalah dalil dan hadis yang jelas dalam Al-Quran sahaja. So, oleh itu terdapat beberapa perkara yang mungkin menunjukkan kepada keburukan, maka konsep Said Al-Zarai diaplikasikan, tetapi tidak sehingga jatuh hukumnya haram seperti yang ditetapkan oleh mazhab
mazhab Imam Malik. So, manakala mazhab Imam Abu Hanifah pula dia memerlukan syarat-syarat yang telah ditetapkan. So, mazhab Abu Hanifah juga berpendapat seperti Imam Syafi'i, dan lebih melihat kepada akibat yang telah berlaku berbanding menghalang sesuatu yang belum pasti berlaku. Sebagai contoh, mazhab Abu Hanifah menolak konsep Sa'id Al-Zarai dan meletakkan hukum sah kepada jual beli tertangguh, tetapi jika menepati syarat-syarat serta syarat-syarat seperti harga tetap dan tempoh jelas. Sekian, terima kasih. Antara dalil-dalil yang menerima sad zarai ini ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 35, Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, makanlah dengan nikmat yang ada di dalam susukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim." Jadi daripada ayat yang disebutkan tadi, Allah telah melarang Adam dan juga Hawa daripada dekat dengan pohon tersebut, di mana di sebalik larangan maksud ayat ni ditujukan kepada larangan kepada Adam dan Hawa daripada memakan buah daripada pohon tersebut. Jadi larangan daripada mendekati pohon ini adalah sebagai langkah sad az-zarai. Dan daripada hadis pula, para ulama telah mengistinbatkan hukum yang berkaitan dengan sad zarai ini dengan menggunakan hadis Nabi SAW yang bermaksud, "Suruhlah anak-anakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu umur 10 tahun dan asingkanlah tempat tidur mereka." Hadis di atas memberitahu bahawa Nabi Muhammad telah memerintahkan supaya umat Islam harus menghasilkan tempat tidur di antara anak lelaki dan juga anak perempuan, kerana ianya boleh mendorong kepada perlakuan yang berdosa, iaitu perbuatan zina yang disebabkan oleh bisikan syaitan. Walaupun tak ada berlakunya hubungan seks, tetapi perkara tersebut boleh membawa kepada keburukan, terutama dalam waktu tidur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Damian binti Hassan. Matrik nombor 307608. Hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang satu konsep penting dalam undang-undang Islam, iaitu sad al-zarai, dan macam mana ia digunakan dalam dunia moden kita, terutama dalam media kesihatan, kewangan dan juga pendidikan. Apa itu sad al-zarai? Secara ringkasnya, sad al-zarai ini bermaksud menutup pintu kepada kemudaratan, iaitu kita mencegah sesuatu dari awal walaupun benda itu nampak tidak salah pada mulanya, sebab ada risiko ia boleh membawa kepada perkara yang negatif. Contohnya, dalam media dan hiburan, sad al-zarai digunakan untuk menapis atau menyekat kandungan yang mungkin menggalakkan kepada maksiat, keganasan atau perkara yang kurang sensitif terhadap agama. Mungkin filem atau muzik itu tidak salah secara langsungnya, tetapi kalau ia boleh mempengaruhi moral masyarakat, maka langkah pencegahan akan diambil. Satu contoh menarik iaitu game Pokemon Go. Ada negara dan ulama yang keluarkan fatwa supaya mengelakkan game ini, sebab ia boleh menyebabkan orang leka meraya ke tempat yang bahaya dan mengabaikan ibadah. Game itu sendiri tidak haram pada mulanya, tetapi kesan sampingan dia yang membimbangkan. Dalam kesihatan awam, konsep ini juga digunakan untuk larangan merokok ataupun minum minuman yang bergula. Merokok mungkin tidak berbahaya kalau sekali-sekala, tetapi dalam jangka masa panjang, ia boleh membawa kepada penyakit. Jadi, kerajaan guna pendekatan sad al-zarai untuk menyekat benda-benda yang boleh membawa kepada kesan buruk. Dalam kewangan Islam, contohnya bank yang tawarkan produk tanpa faedah, tapi sebenarnya ada unsur riba di dalamnya yang disorotkan. Maka, walau ia nampak patut syariah, kalau ada elemen yang boleh bawa kepada riba atau spekulasi berlebihan, ia tetap disekat. Dalam pendidikan pula, kita boleh nampak prinsip ini, contohnya sekolah ataupun universiti yang menghasilkan pelajar lelaki dan perempuan. Bukan kerana bergaul itu haram secara langsung, tetapi untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Cuma penting juga kita ingat, ada yang mengkritik penggunaan konsep sad al-zarai ini. Ada yang mengatakan bahawa ia kadang-kadang digunakan secara berlebihan ataupun terlalu melampau.
sampai menyekat kebebasan individu. Jadi, bila menggunakan prinsip ini, kita kena meimbangkan antara lindungi masyarakat dan juga menghormati hak individu. Kesimpulannya, Sa'zara ialah satu prinsip pencegahan yang sangat relevan dalam zaman moden ini. Ia membantu kita membuat keputusan yang lebih beretika dan berhati-hati, terutamanya bila berdepan dengan cabaran dalam dunia digital dan global hari ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat dibuat sepanjang kajian ini ialah konsep Sa'zara ini bertujuan untuk menghalang laluan yang boleh membawa kepada perkara yang haram, ialah prinsip penting dalam hukum Islam, terutama dalam masa Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Jadi, melalui kajian yang dilakukan, Sa'zara ini membantu mencegah kemudaratan dengan melarang tindakan yang boleh membawa kepada kesalahan moral dan juga sosial seperti pemakaian aurat yang masih dilakukan oleh orang Islam. Jadi, prinsip ini telah digunakan dalam banyak bidang seperti media, kesukanan, kesihatan, kewangan, pendidikan dan banyak lagi. Dan ini menunjukkan betapa luasnya dan pentingnya untuk mengekalkan moral dan keselamatan masyarakat, terutamanya dalam Islam. Walaupun terdapat pelbagai mazhab dan juga berbeza pendapat tentang sejauh mana Sa'zara ini harus digunakan, tetapi ini jelas bahawa ianya berfungsi sebagai alat yang berkesan untuk melindungi kedua-dua individu dan juga masyarakat daripada ancaman. Jadi, prinsip Sa'zara ini membantu menetapkan garis panduan yang jelas untuk tingkah laku dan bertanggungjawab dalam era moden yang penuh dengan cabaran. Untuk mengelakkan sekatan yang tidak adil terhadap kebebasan individu, idea ini harus disesuaikan dengan hak individu. Oleh itu, Sa'zara masih menjadi rujukan yang penting dalam pembentukan hukum Islam dan pengawasliaan tingkah laku pada zaman sosial dan juga moden yang menjamin bahawa nilai-nilai etika dan moral kekal dalam masyarakat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.